Jadi tak apalah, banyak cerita tu. Jadi as-samawat itu bapa yang jamak, tak apalah. Hanifan, yakni dengan meninggalkan segala ajaran yang tak betul. Itu makna hanifan. Yani aku hadapkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, dalam keadaan aku meninggalkan segala ajaran yang tak betul, menuju kepada ajaran yang betul, dan tetap di atas ajaran yang betul. Itu makna hanifan. Tinggal hak tak betul, tetap teguh berada di atas yang betul. Itu makna hanif. Musliman, dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, bukanlah aku termasuk di antara orang-orang musyrikin. Mana aku tidak musyrik. Ini nafi syirik, nafi syirik. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki. Nusuk itu mana agamaku, ataupun ibadatku, ataupun taqarrubku, apa-apa yang aku buat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna nusuki. Ataupun hajiku, ataupun ibadat kurbanku, dan sebagainya. Banyak makna dia tu. Jadi setengah-setengah ulama dia kata sembahyangku dan ibadatku. Sembahyang tu hak khusus, ibadat tu, sembahyang tu masuk dalam tu dah. Tapi sembahyang itu disebut khusus suku, sebab memang dia tu ada kedudukan yang teristimewa. Dan ibadat-ibadat yang lain, begitu. Wa mahyaya, hidup, matiku, hidupku matiku lillah, kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Alam ni kan dia selain daripada Allah. Alam, surga, neraka, malaikat, apa tu semua alam lah. Tuhan sekalian alam. Selain daripada dia tu, dialah yang menciptanya. Jadi segala-gala kita ni, hidup kita, mati kita ni, lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Bukan kerana benda lain. Ni ikhlas. Ni nak tanam ikhlas, biar kejap. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Bila tadi tu kita kata kerana dia semata-mata tu pun tak ada sekutu, dah tu kira. Sekali lagi kata, mana kita nafikan tiada sekutu baginya. Jadi kita tidak kongsikan dia dengan sesiapa pun dalam ibadat, dalam apa-apa pun. Wa bidzalika umirtu, dengan ajaran itulah aku diperintahkan, yakni membawanya. Jadi aku diperintahkan bawa ajaran. Setiap orang yang baca tu mana kata lagu tu, asalnya Nabi SAW lah. Hak kemudian ni kita, mana itulah kita diajar suruh bawa tu, kerana Allah belaka. Wa ana awwalul muslimin, akulah orang yang mula-mula Islam. Tadi kan kita baca dalam salah satu riwayat tadi, perawi dia kata kalau sampai situ wa ana minal muslimin, kata dia. Jangan baca wa ana awwalul muslimin. Sebab apa? Takkan kita yang mula-mula Islam, sebelum kita ada dah orang Islam. Jadi macam kita berbohong pula, kata dia. Orang yang berpendapat begitu. Tetapi bagi orang yang mengatakan wa ana awwalul muslimin, ini pun boleh juga. Maksud awal di sini bukan makna hak mula-mula, sebelum pada kita tu tak ada dah. Maksud dia di sini akulah hak mula-mula, maknanya paling bersegera. Kalau dalam bab paling bersegera, tidak ada tangguh-tangguh dah. Gitu. Bukan bermakna aku hak mula-mula, makna paling segera, paling cepat. Tak ada berdolak dalik dah. Seperti dalam ayat qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakan kalaulah Tuhan Rahman itu ada anak, seperti mana dakwaan kamu yang kamu nak sembah je, akulah mula-mula nak sembah. Kalau sungguh masalahnya dia tak ada anak. Kalau dia tu ada anak, dan anak dia tu perlu disembah, akulah mula-mula nak sembah. Jadi makna hak mula-mula di sini bukan makna hak mula-mula sebelum pada tu tak ada orang sembah dah. Makna akulah yang paling cepat, tak ada kau orang, dah kat aku maknanya. Seperti juga Musa berkata wa ana awwalul mu'minin dalam Quran. Wa ana awwalul mu'minin, akulah orang yang mula-mula mukmin. Bukan makna sebelum aku tak ada orang mukmin. Nabi Adam, Nabi Idris, gapo tu lah ke mana? Maksudnya hak mula-mula, maksudnya yang cepat, paling cepat, tak ada kau orang.
Kalau boleh kita nak mula-mula sekali, nombor satu gitu. Dia takut jadi kita berdusta. Tapi kalau kita ingat awal muslimin tadi dengan makna bersegera cepat nak nombor satu kalau boleh, kita tu tak apa, tidak ada makna dusta tu. Tapi kalau kita ingat kita lah mula-mula, sebab tu setengah ulama kata kalau dengan ingat kita lah yang mula-mula, orang Islam mula-mula sekali, ingat lagu tu, tak sah semaya. Jangan siapa tak sah semaya, dia kata gitu. Pasal apa? Dusta besar. Tak boleh lah. Jadi awal muslimin tu kena faham sepada tadi lah. Maknanya kalau tidak pun wa ana minal muslimin, kata dia, wa ana minal muslimin, saya termasuk di antara orang Islam. Ya Allah, engkaulah raja yang sebenarnya, la ilaha illa anta. Sebab apa? Sebab apa sebut ni? Sebab kan dalam dunia ni pun ada raja juga, tapi raja yang tidak sebenar. Sebenar dah kira-kira manusia tu, tapi hak sebenar-benarnya raja tidak. Takut-takut kita terlupa lah. Takut-takut kita terlupa. Jadi raja hak sebenar yang berkuasa sebenarnya ialah Allah. Tidak ada sekutu baginya. Anta Rabbi, engkaulah Tuhanku. Rabb ni maknanya yang menjaga, yang mengasuh, mendidik, memperkembangkan sesuatu daripada tidak sempurna kepada sempurna. Itu makna Rabb. Rabbil alamin, Tuhan buat alam ni semua lagu tu belakang. Daripada tak sempurna, dia buat sempurna, paling comel, paling molek. Daripada sikit, dia buat besar. Daripada kecil, besar. Daripada kanak-kanak jadi orang tua. Itu makna Rabb. Dia buat tu paling molek. Engkaulah Tuhanku, Rabbku, wa ana abduka, dan aku hambamu, zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Menzalimi diriku itu maksudnya melakukan maksiat dan sebagainya lah. Apa makna Nabi SAW baca ni? Dia ada buat dosa, dia ada apa? Tak ada. Ni dia nak ajar orang lah. Dia nak ajar orang. Ataupun ini disebutkan sebagai menyatakan kerendahan diri dia. Hak mana keterlanjuran itu dia kira itu sebagai kesalahan, kezaliman yang dilakukan ke atas dirinya. Wa ataraftu bidhambi, aku mengakui dosaku. Jadi dosa di sini kalau nak kepada Nabi itu bukan dosa sebab dia maksum. Tetapi yang disebut sebagai dosa di sini ialah keterlanjuran dia ataupun kesilapan dia mungkin dalam beberapa perkara. Itulah yang dimaksudkan dengan dhambi. Tapi kalau kepada orang lain memang dosa semua. Aku mengakui dosa-dosaku. Faghfir li dhunubi jami'a, oleh itu ampunilah dosa-dosaku semua sekali. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, kerana sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampunkan dosa ni kecuali engkau. Jadi hak lain tak ada. Dalam Islam ni tak ada orang lain yang boleh mengampunkan dosa, tak ada. Sebab agama lain tak ada. Nabi pun tak boleh mengampunkan dosa, tak boleh. Dia hanya boleh minta dengan Tuhan, minta biar Tuhan ampunkan dosa. Orang lain pun boleh minta, ya Allah ampunkan dosa saudara saya, boleh. Tidak, Nabi pun setara tu. Nak kata aku ampun, aku ampun kan? Tak ada dalam Islam, tak ada. Dalam agama lain semua sudah berubah dah. Agama-agama yang ada dalam dunia ni, padri ke siapakah, dia boleh kata saya ampunkan, boleh kata. Inilah juga menunjukkan bahawa agama lain tu sudah tidak tak boleh dipakai lagi. Munasabahlah kalau Islam kata agama lain tu sudah mansukh, munasabah. Banyak perkara tu tak kena lah, sebab tak adil. Kalau nak manusia boleh mengampunkan, dia tu setara mana dia nak mengampunkan orang? Dia tu sendiri tu tak ada dosa tu. Dia tu sendiri. Lepas tu dia mengampunkan itu. Kuasa mengampunkan itu siapa bui ke dia? Siapa bui? Jadi Nabi SAW mari ni ajar hak Nabi-Nabi dulu ajar lagu tu. Sebab dia ajar ni tak ada. Nabi-Nabi tak pernah ajar seperti agama-agama yang ada sekarang ni. Di mana pemimpin-pemimpin agama boleh menghapuskan dosa pengikut dia. Tak ada lagu tu. Itulah menunjuk salah satu bukti yang menunjukkan Islam ni agama yang benar, agama yang terakhir. Sebab kita tengok lain-lain sudah berubah belaka. Manusia sudah jadi dianggap
dipercayai macam Tuhan.